anak memang tak boleh saya kan. Tapi saya dalam kereta, semua kereta saya ada surah Yasin. Kalau free senang je saya memang akan ke buat anak saya. Dan kuburnya di mana Datuk Seri? Dekat sini je, 5 minit kau sama saya. Dan Datuk Seri dapat rasakan kekuatan anak tu apabila Datuk Seri membuat pekerjaan, semangat anak itu sangat kuat. Ya, mereka macam mengaminkan doa-doa saya lah. Saya cakap, memang saya buat rumah mama, tapi saya ada satu bahagian untuk anak-anak yang tak bernasib baik ke memerlukan. Kalau diizinkan Tuhan, saya dalam proses nak mendirikan komplek tahfiz Datuk Seri Vida di Tanah Merah, Kelantan. Amin, amin. Saya harap benda ni menjadi kenyataan secepatnya lah. Kereta Datuk Seri Vida letak di rumah lagi satu. Rumah lagi satu, tapi saya tak suka kereta banyak dalam rumah lah. Pening saya suka tempat lapar. Wow, yang ini macam tempat jual kereta ke? Di sinilah sebenarnya letaknya rumah di mana ditempatkan pekerja-pekerja Datuk Seri Vida sebagai asrama lah kan. Dan terbakar, dan ketika itu kedua-dua putera Datuk Seri Vida berada dalam rumah itu, dan satu katanya berada dalam bilik air dalam keadaan duduk, dan ada seorang lagi mereka berpelukan dalam bilik air. Dan kesan kebakarannya masih ada, dan bila rumah ni diruntuhkan, Datuk Seri Vida tidak mahu membina semula sebagai rumah, menjadikan tempat letak keretanya di sini. Yang ini adalah Bentley. Ya. Allah, Bentley ini adalah kereta idaman saya. Dengar tak bunyinya garam. Kereta ni pakainya bila kalau saya naik kereta yang itu? Kereta ni time-time nak pusing-pusing taman je. Kadang-kadang nak naik highway lah, pergi Penang ke sekejap makan nasi kandar. Boleh lah. Yang penting saya nak tunjuk LV ni, nampak? Tempat kunci je dah mahal daripada kereta saya. Berapa biji kereta sebenarnya Datuk Seri ada? Semua sekali ke kereta saya guna je? Semua sekali. Semua sekali dalam 20 lah. Lamborghini-nya mana? Ada Lamborghini baru keluar kilang ya. Dah lama tapi saya tak guna. Macam ni lah juga. Kalau yang tu lagi sensitif. Kalau yang ni tak boleh guna, kita ada mekanik kat Ipoh je. Yang sana nak kena bawa, nak mengangkut trailer susah. Yang ni kereta saya bawa sendiri. Kalau saya bawa sendiri, saya bawa yang ni. Saya suka memang 4-wheel drive, dan saya suka yang lasak-lasak sikit. Dan kebanyakan kereta Datuk Seri kan putih. Kan aku putih, baru putih. So ini kereta orang Tino lah. Kalau pergi pasar-pasar, jalan-jalan nak pergi beli barang-barang dapur. Pergi pasar gapo gak go besar. Ni bila-bila pegang steering, tengoklah saya punya jewelry. Saya suka. Ini bukan rumah Datuk Seri Vida. Ini Dewan Serbaguna. Kita open konsep, masuk-masuk dah. Nampak semua ruang tamu, nampak bilik karaoke, nampak kitchen, semua nampak. Ada lift. Ya, lift senang nak tolak makanan naik ke bilik. Untuk makanan. Untuk makanan aja ya. Ada lift. Kena naik lift. Kalau tidak, kita naik jalan, naik tangga je lah, nak exercise. Berapa tingkat? 4 tingkat. 4 tingkat. Aduh, yang ini kira ni semua besar ni ruang tamu lah ni. Ruang tamu, bilik saya, bilik tidur saya pun besar ni juga. Boleh naik atas kan? Ni memang konsep dia boleh turun balik ya? Ya. Kita siap lagi memang sini buka sini. Belum siap lagi. Duk fikir apa benda nak buat kat sini. Yelah, ada anak kecil. Kawan-kawan semua kena selalulah datang. Mak, ai bilik ni cantik lah. Banyak konsep apa tu? Islamic, saya ambil. Apa ni? Hotel. Resort. Tu dia suraunya. Kat situ ambil air sembahyang, wudu.
Ini baru tingkat 2 Sekarang kita nak naik tingkat 3. Sekarang tingkat 3 ni bilik saja ke apa? Bilik saya saja. So inilah bilik tidur saya nanti. Aduh, besarnya. Saya ada 2 bilik. Sini? Sini closet sikit, lepas tu ada setting, tempat nak make up. Ni apa pula ni Dr. Sri? Panic room. Panic room. Apa? Panic room. Panic? Kenapa panik ni? In case lah kita nak minta jauh lah kan. Tapi kat sini ada semua sistem security lah. Tamu datang apa pun dia nampak luar. Tak nampak dia. Kita nampak luar dia tak. Dia tak nampak kita. Rumah ada attic. Wow. Buka aja pintu ni, dapat lihat Bandaraya Ipoh dan rumah Pak Cik tu. Wow. Lambai. Lepas tu petang-petang kita high tea lah kat sini. Rumah ni saja berapa juta? Rumah ni kalau semua dalam 22 juta. Terbang burung. Boleh beli satu private jet kan. Private jet sepoek je dekat mana-mana kita ni. Boleh menikmati. Kenapa tak nak beli private jet Datuk Sri? Membazir lah. Nak sewa hanger tu pun dah berapa. Pilot nak bayar gaji berapa. Jalan tak jalan tetap kena maintain. Ya Allah, cantiknya swimming pool. Ni kenapa pula ada air turun? Kalau nak rasa macam hari tempat ni hari hujan aja rasanya. Hujan, air ni semua macam rezeki lah. Sumber rezeki air yang banyak. Datuk Sri Bida sendiri swimming tak? Swimming malam-malam. Agak-agak nak gelap sikit. Kalau tak nanti panas, muka nak kena jaga. Kan? Air klorin ni bahaya. Ini konsep-konsep bonsai. Bonsai feng shui. Oh, percaya juga. Lagi tua, lagi berisi. Pak Siri, tapi lebih berharga sekarang ni. Yang ini kan berdekatan dengan Cerung. Laser Pak Nek. Pagar laser tu Pak Nek. Laser ke? Oh, kenapa letak laser? Kalau lah orang-orang yang tidak, orang kata tidak baik tu, nak kena pesan terus tu. Anak-anak nanti duduk dengan Datuk juga. Ya. Tapi yang kakak ada lagi 4 rumah. 4 rumah yang saya sediakan untuk mereka. Bila mereka besar nanti. Sebab budak sekarang ni kalau saya ingat lah umur 20-21 pun dah nak kahwin. So saya siapkan awal-awal. Nak pergi rumahnya? Ini kawasan persendirian. Orang lain tak boleh masuk. Dia ada guard sendiri. Open sesame. Di rumah untuk anak yang dibelikan untuk anak itu yang mana satu Datuk Seri? Okey, saya ambil, saya kira masa conquer tempat ni. 1, 2, 3, 4. Jaga kat tengah. So jagalah semua kawasan saya. Rumah anak-anak saya ni. Kenapa masa Datuk Seri beli rumah ni, 2 anak tu masih ada lagi? Masih ada lagi. Dan saya ni masa kecil saya memang orang susah. Jadi saya tak nak anak saya merasai kesusahan seperti saya. Sebelum anak saya pergi, dia dah tengok rumah dia macam mana semua kan. Tak apalah, rumah dia di sana nanti lagi cantik, lagi besar. Katanya rumah ni semua dah siap dah perabot. Ya, siap perabot, semua fully furnished. Tapi saya kan tak nak tunjuk kat Pak Anil dulu sebab Pak Anil kena datang lagi, wajib datang lagi. Untuk tengok dalam pula. Okey, dah puas kita jalan, dah puas kita meronda, kita pergi rumah baru yang belum diduduki secara eksklusif, semuanya eksklusif. Apa yang saya tunjuk-tunjuk tu bukan saya nak meriak, ada perasaan riak ke apa, ambillah sebagai iktibar. Kalau anda nak berjaya, jangan orang kata putus asa, berusaha dan berdoa. Itu saya selalu pesan kepada mereka yang nak berjinak-jinak dalam dunia perniagaan. Anggaplah apa yang saya kongsikan secara eksklusif dengan Pak Nin ni sebagai satu suntikan semangat bagaimana nak berjaya seperti saya lah. Alhamdulillah, sekadarnya saya inilah. Dan bermula hanya dengan sebagai impian. Cikgu. Cikgu dulu. Okey. Okey, bye.
H-Life. 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 Trobai. Membawakan kompilasi yang terbaik. H-Life. 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 12 jam tanpa henti. 12 jam. Tanpa henti. 31 Disember. Rangkuman terbaik seperti TV, Radio, music, filem, laman sosial, perkahwinan, kontroversi antarabangsa. Trobai 2015. Can't be